Selalu kita dengar kan orang cakap, kau ni berangan je lebih. Tapi tak ke mana pun. Kenapa berlaku situasi tersebut? Mungkin disebabkan oleh individu tersebut selalu sahaja bercerita tentang apa yang diimpikan. Tetapi tidak ada usaha. Jadi sebab itulah orang mengatakan bahawa jangan berangan je tapi tak ke mana. Sebenarnya berangan itu adalah merupakan satu kaedah yang terbaik juga. Semua kita cipta dulu di alam minda separa sedar kita, iaitu subconscious mind kita, sebelum semuanya berlaku di alam nyata. Cuma sekarang ni ramai orang berangan, tetapi angan-angan itu tidak menjadi kenyataan. Kenapa? Mungkin disebabkan oleh dia berangan tetapi dia tidak disusuli dengan dia percaya kepada apa yang dia angankan dan dia tidak yakin kepada apa yang dia impikan. So sepatutnya sekiranya kita impikan sesuatu atau inginkan sesuatu, semuanya bermula dulu di alam minda separa sedar kita. Jadi biarlah kita berangan sesuatu mesti disusuli dengan kepercayaan, keyakinan yang tinggi dan akhirnya perlu usaha yang keras. Di situlah akan terbitnya semua angan-angan menjadi realiti. Kepada anda semua di luar sana, tak salah untuk berangan, tetapi jangan hanya berangan seperti mak jenin. Beranganlah dengan penuh kepercayaan dan keyakinan, kerana semua yang kita impikan harus bermula dari kita dulu. So jaga niat, jaga aura, jaga energi. Ingat aura, ingat DIG.